Dia ni Pakistan ke Indon dia ni? Siti Nur, terima kasih Siti Nur. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, jika ku jatuhkan air mata. Terima kasih Kak Siti. Tak, saya dah cakap dah dengan kakak saya tak nak live tunjuk muka dia je. Sambung balik. Sambung apa tu Kak? Saya memang dah tak nak dah. Kenapa bunyi rosak-rosak? Itulah pasal Kak. Bunyi apa tu man? Tak tahu. Test. Ya, dia macam sound system dia macam tak apa-apa nak jalan. Cuba awak mute sebelah. Oh, ni mangkuk sebelah ni. Oh. Dia tu dah kenapa nyonyok-nyonyok tu. Terima kasih Kak Siti Nur. Terima kasih. Aduh. Oh, kau buat aku. Sedap. Mai pula bau tai je. Tolonglah kentut Pak. Are kau man. Iya, kakak tak pergi jerung ke kak? Kakak tak pergi jerung ke? Win, alhamdulillah. Win ni kena yang pertama. Hari ni tak makan. Dah makan dah. Terima kasih yang tukar belikan makanan. Dari live RP lah ni. Oh iya ke kak? Kakak dah berjerung lah ni. Masing-masing dah jerung lah ni. Saya tak pergi sebab tak ada bajet man. Oh lomok kesiannya kak. Kejap kak. Saya tutup mic kak. Aduh. Tanah. Saya nak borak santai-santai je ni. Tak ada warning ya man. Bom. Alamak, saya tak pergi sebab tak ada bajet man. Alamak, gaji 16 bulan 4 bulan ni lambat man. Akak sama dengan saya lah. 16 bulan 4. Saya gaji saya tu nanti saya nak balik Kuantan lah ni. Sampai ke rumah aku berkentut Okey, kejap sabar Khaira. Saya akan gunakan moderator saya Wahai moderatorku yang cantik jelita. Tunjukkan kehebatan awak moderator. Yeehaw. Terima kasih. Terima kasih moderator saya ni. Dia menjalankan kerja dengan laju. Kali ni dia menjalankan kerja dengan laju guys. Ya sama, hari ni tak basuh pinggan ke? Tak basuh pinggan kak, besok lah kak. Besok saya basuh pinggan pukul 4 sampai 12. Terbaik, mantap. Terima kasih Kak Siti Nur. Saya malas lah nak ni. Hari ni biarlah dia orang nak menjerung ke nak apa ke, lantak lah. CEO kampungan apa ni? Saya tak tahu lah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Cik Sheila. Cik Sheila tak balik Kuantan ke Cik Sheila? Cik Sheila pergilah Ikmal tengah menjerung tu. Cik Sheila belilah perfume dia tu. Sejak bila jadi bulan? Sejak saya dah bosan dengan dunia. Kenapa jadi bulan? Introvert lah Iman malam ni. Saya dah bosan lah kak. Saya dah jadi bosan. Jadi bulan lah. Saya dah bosan nak tunjuk muka. Sejak bila jadi Twin Jaya? Saya dah banyak kali dah. Gerhana ke MC ke tu? Bukan gerhana MC lah tu. Saya tengah tunggu dekat 4500. Dia dah masuk. Kakak dia masuk tak? Jangan bosan. Selamat Hari Raya Iman. Selamat Hari Raya Cik Sheila. Nanti Cik Sheila mari Kuantan lah. Saya ingat goal tu nak pergi 4500. Bunga bukan sekuntum man. Tak apa, bunga saya ada je. Bunga saya ada je tu.
Cuma tu lah. Alah. Live tengah kerja ke man? Tak. Saya kerja esok. Saya kerja esok. Kerja saya esok. Saya 4 hari kerja, 1 hari off. 4 hari kerja, 1 hari man. Ada bunga lawang je kan. Bunga lawang? Uish, bunga lawang dia bau tungkit tu. Dia kalau bunga lawang, kalau gosok-gosok, cium, dia macam bau tungkit sikit. Tak nak. InsyaAllah Cik Sheila lagi kontak. Okey, mantap Cik Sheila. Nanti marilah Cik Sheila rumah saya kat Kota Sas tu. Hidup ni singkat, nak besar-besar hargai masa yang ada. Hidup ni singkat, betul lah tu kak. Tapi singkat, jangan man, macam bau lokap man. Siot lah. Tapi lokap, ada satu tu. Saya tak tahulah OKT tu OKT tu dia bawa seksi nakta dadah. Biasa lah. Saya tak tahu dia makan apa siap. Dia berak kan. Satu lokap bukan satu sel bau. Satu lokap. Member sebelah tengah tidur, lokap saya sebelah tengah tidur kan. Member nak muntah. Dia kata, dia panggil saya cikgu lah. Cikgu. Dia orang kalau dalam panggil cikgu. Saya ada apa? Ni cikgu tak tahan cikgu bau. Saya kat luar tak bau lagi. Masuk apa? 100 perfume siap bau. Saya dapat roadshow dulu kan. 3 dengan 4 paling bersih Balai Jinjang man. Oish, paling bersih 323, 324. Roadshow ni tu Sekejap, 323. Pukul ke tu? Roadshow. Biasa kalau roadshow ni, kalau kes komersial banyak lah. Kes komersial banyak roadshow kalau kat brand-brand ni. Makan ubat pun dah busuk, ini kan ambil benda haram. Tak tahu agak. Saya tak tahu agak dia berak apa siap. Tapi bau dia betul lah orang kata. Paling busuk bangkai manusia, tai manusia. Saya panjang cerita nyaris 302 nasib dia hidup kan. Gaduh ni. Kalau 302 dia kena lagu tu. 302 putarannya. Tapi kalau sini, kalau roadshow tu KK banyak, KK komersial lah, KK scam. Antaranya QM. Nasi dah selesai tom yum aku tadi man. Ya ke? Dah selesai dah kak? Akak dah kenyang makan tom yum kak? Steady lah kak. Saya dah jadi bulan dah malas lah nak tunjuk muka. Tak fikir ke malam ni? Fikir dah tadi. Sekejap, saya tengah cari. Kan saya fikir dengan Harzan B2, saya B1. Mana saya lagi power daripada Harzan. Tak ada lagu dah man. Rokok sekotak pun 250 man. Nasib baik tak sempat layam habuk. Jangan tu. Rokok sekotak pun 250 man. Tu. Mujulah saya sini. Alhamdulillah. Sini selamat dunia akhirat sikit kerja kat sini mua ni selamat. Tapi kalau belah-belah sana tu saya tahu dah banyak dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang daripada mana bang? Daripada mana tu? Where you from? I'm from Malaysia. From Malaysia? Live Malaysia. Live Malaysia. Kiranya kau kerja dulu ni apa? Bangla Bangla. Bangladesh. Mantap Bangladesh. Jom fikir. Come. Come. Accept. Steady bro. Thank you bro. Kerja apa tu? Datang sini kerja apa? Malai tara pandai bhai. Tanam sayur? Malai tara pandai. Malay? Aku tak faham ni. Tak pandai cakap Melayu ke? Tara. Tara. Tak apa. Dia tak pandai cakap Melayu. Okey. Ni kore 2-300-400 view hoy. Tak pandai cakap Melayu. Okey. Faham. Dah. Aiba tu aiba. Dia Awak Malaysia duduk mana? Nemo tu bang Nemo. Game. Malaysia duduk mana bang? Malaysia duduk mana? Kelantan ke? Johor ke?
Apa dia panggil dia punya kawan dia guys. Speak English lah. Cakap Nepal dia. You speak English, bro. Okay, undur indah. Where are you from? I'm from Malaysia. I'm from Malaysia. Where I live Malaysia. Where you live? Johor, Pulau Pinang, Cameron Highland. Cameron Highland, mat. Kau main lagi Cameron Highland. Cameron Highland, Pahang. From this. Cameron Highland. Betul lah tu, dia tanam sayur. Aku cakap tadi, dia kerja apa? Malay macam gitu bunyi nak kita call. Dah dia dulu. Dia aku biar dia dulu. Bosan nak cakap Bangla ni. Lepas tu lah cerah rupa dia duduk dalam sejuk. Bukan duduk dalam sejuk, kawasan dia duduk tu sejuk kak. Akak percaya tak? Saya selama hayat saya duduk dalam Malaysia ni, saya duduk Pahang ni, saya tak pernah jejak Cameron Highland kak. Walaupun saya duduk orang Pahang. Cameron Highland tu saya tak pernah sampai lagi. Cameron Highland. Genting saya pernah dulu. Genting pernah. Cameron Highland saya tak pernah sampai kak. Dia ni yang duduk luar negara ni boleh sampai Cameron Highland. Apa keteruknya saya ni kak. Serius lah, Bukit Fraser pun. Ya, Bukit Fraser pun tak pernah sampai. Tanya plan veggie ke? Tapi kalau gaji ni memang dia ni memang tanam sayur ni. Mana ada Bangla ni tanam sayur. Kalau akak tak percaya saya tak pernah sampai, akak tanya Ikmal. Tanya Ikmal lah, Ilham. Cakap saya pernah sampai tak Cameron? Tak pernah. Rombongan ke Cameron pun saya tak pernah pergi. Ush, terkejut aku. Bukit Tinggi pernah ke man? Bukit Fraser ke? Fraser Hill saya tak pernah pergi. Saya kalau kat Pahang tu samalah, akak pun tak pernah jejak Cameron. Penat dah ajak laki sampai ke Sudah tak bawa kak. Tak apa kak, nanti kita pergi kak ke Ida. Nanti kita pergi kak Kita kumpul ramai-ramai, kita punya circle kita pergi. Jom pergi ke Cameron. Akak relax je kak. Dia dah buat tai dia dah ni, Bangla ni. Beres. Kita plan cun-cun Cina punya kak Eman, dia Kak Sabrina. Eman, ya Kak Ida, terima kasih Kak Ida. Akak ni struggle sangat kak, tolong saya kak. Tak apa kak, saya dah tahu dah. Nombor 1, akak bayangkan nombor 1 sampai 5 je kak yang pergi. Kalau saya tak dapat menang pun saya tak pergi pun kak. Jangan risau. Kita pergi open house sendiri kat rumah saya sendiri. Akak dulu masa sekolah tak pernah pergi mana-mana rombongan sekolah. Sama lah kak. Kat City sama. Kita sama kak. Masa tu saya nak pergi dulu. Masa zaman sekolah rendah dulu. Tapi tak ada rezeki, tak apa. Nantilah. Saya dah kerja ni, ada masa nanti InsyaAllah saya pergi. Cameron, Genting. Saya kalau boleh saya nak tangkap gambar je kat Genting tu. Cameron ni bagi saya biasa je. Terima kasih. Kau dah kenapa Bangla ni? Ya Allah. Kau dah kenapa nak tukar-tukar filter macam tu? Tapi habis sekolah sama belajar terus tercampak di Sarawak sana. Oh ya ke kak? Jom pergi Cameron. Itulah Medina. Kat Medina. Nantilah dulu kak. Saya plan cun-cun ni. Saya tak jadi saya rasa nak pergi utara. Saya rasa nak tukar pergi dekat-dekat tu. Saya rasa saya nak pergi Cameron. Saya Ilham. Okay, mantap. Kita pergi Cameron. Saya kita pergi Cameron. Kau takut tinggi tak man? Rumah saya kat City. Rumah saya, kalau rumah saya kat Bukit Galing, rumah saya tingkat 6 kak. Tingkat 6. Saya kalau buka tingkap, saya boleh nampak laut pantai Teluk Cepedak. Saya boleh nampak pantai Teluk Cepedak kak. Daripada Kuantan saya boleh nampak pantai Teluk Cepedak. Rumah saya tingkat 6. Balik Bangla. Saya pun tak pernah pergi rombongan sekolah. Sampai ke anak-anak pun makcik tak bagi ikut rombongan sekolah. Tak apa kak, tak bagi tak apa. Kita faham kan. Orang sebelah tu galau ke pun tukar-tukar filter tak tahu kan. Dia ni kalau mulut aku sumbat dengan kasut kawat bagus. Hai Aman, hai Irfan, hai. Tapi saya memang plan lah. Saya memang nak, siapa disebut Cameron tu, saya macam tu lah. Macam nak pergi Cameron. Tak apa ni, kita gini kak. Kita bulan 12 ni, biasa bulan 12 dia musim terkujuh kak. Kalau bulan 12 kita nak together ni, bulan 12 musim terkujuh.
Kalau pusat-pusat peranginan macam tempat apa, Cameron ke Genting ke, bahaya kak. Sebab dia ni kan hujan kan. Sekejap, kat mana yang paling sedap sikit? Betul ke? Bukan saya ni. Tempat-tempat macam tu dia sikit. Dia ada risiko. Thank you Tek Tek Wan Norizati. Terima kasih Tek Tek Love. Tek. Macam mana Tek? Jom pergi houseboat kat Tasik. Full pack bulan 12 tu budak-budak cuti sekolah. Itulah pasal kat Siti Nur. Full pack. Tapi kalau kat Janda Baik, best juga kat Janda Baik. Janda Baik tu tak silap saya lah. Ini saya punya kenal-kenalan saya ke. Janda Baik tu. Hello. Arif. Boleh lah ni. Ini juga One game, okay, Arif. Okay. Thank you so much. One game. Okay. Alhamdulillah. Okay. Dah, aku dah mute dia dah. Kita sambung cerita. Terima kasih. Maksudnya apa tadi? Nak tenang pergi kat tempat Bunda Rosita tu. Kat Janda Baik kak. Tapi Janda Baik dia ada satu tahfiz tu. Saya mula-mula kita nak hantar Ilham kat tahfiz tu. Yang saya tahulah dekat Jekyll tu ada satu tahfiz tu. Apa? Jekyll Toke Jekyll sponsor sampai sekarang. Pusat tahfiz dekat Janda Baik. Ada satu pusat tahfiz kat Janda Baik. Jekyll yang kita beli baju tu, dia ada sponsor kat mak tahfiz tu. Tu orang kaya tu geng. Orang kaya tu support. Sebab tu rezeki dia murah. Aduh, sedap pula live macam ni. Tak tunjuk muka pun tak apa. Saya pun biasa malas nak tunjuk muka. Terima kasih terima kasih for the rose. Terima kasih. Kak Ida asyik keluar masuk je Kak Ida. Pelik ni saya ni. Saya pun dah tak nak kumpul dalam ni. Mengarut fikir pun mengarut orang pun backstab kita apa. Sedap kentut Awak malas nak tunjuk muka pasal apa? Saya dah malas dah. Terkeluar lah. Alamak, terkeluar. Macam mana boleh terkeluar ni kak? Sekarang pun jam dah pukul 11. Kejap lagi Kemal end live pukul 12. Tapi saya rasa nanti disambung balik ke rumah. Tapi memang best pergi Janda Baik. Pergi camping sana. Baru balik je camping. Esoknya kes tanah runtuh. Ui ya Allah. Bahaya tu kak. Itulah pasal. Di situ tanah situ dah macam dah tak berapa dah kak. Banyak sangat tanah runtuh Akbar ya Allah. Kan kacak kenalah tunjuk muka. Tak apalah Kak Syeda. Saya pun dah macam malas dah lah nak tunjuk muka. Terima kasih. Kalau botak macam tu dia buat live macam tu. Saya pun boleh. Saya sambil baring je. Sambil fikir-fikir ni pun saya dah malas nak fikir beria. Lantak kening sama Mr. B. Kening sama Mr. B ni. Kenapa dia orang ni bangsa dia orang bulu dia orang lebat alik kening. Terima kasih Umi. Terima kasih. Tak apa Kak Umi, kita santai-santai je. Dia seseorang je man. Itulah pasal. Tapi dia orang memang itulah. Pakistan ni, kalau agak-agak nak tahu, kita cerita sini lah. Pakistan ni, dia kehidupan dia tak suka nampak macam mewah. Tapi duit dia orang banyak. Saya boleh cakap lah. Sebab saya tahu sikit-sikit lah. Dia kalau simpan duit tu, sana sejuk main. Function tebal-tebal. Function tebal-tebal. Apa function tu? Nak fikir juga gambar bulan lah. Menarik pula. Kan? Nanti boleh tak Kak Umi nanti kita fikir sekali. Sambil-sambil borak. Besok saya dah kerja dah petang pukul 4.12. Besok saya shift petang ke malam.
So ni je lah saya boleh on. Mantap Umi, kau Umi. Alang-alang kita boleh tanya lah benda apa kan. Sebenarnya saya lebih suka kepada berborak sebenarnya. Fikir ni dah tak ada hati dah saya nak fikir. Benda tu, kening dia tu, macam mana dia boleh buat kening macam tu? Betul, Pakistan kaya sebab tu diorang dekat Malaysia boleh survive bisnes semua. Betul, pandai Wan. Diorang boleh survive bisnes macam tu je. Terima kasih Kak Mizi, share ketupat. Semoga rezeki akak berketupat-ketupat. Kejap saya nak tengok santai. Bila cinta didusta. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Kak Mizi, terima kasih. Ada orang cakap Imam merajuk, betul ke? Saya bukan merajuk, saya dah tahu hati lah. Saya dah malas. Saya ni melayan akak-akak je ni. Lepas tu saya akan fokus diri saya. Ya Kak, saya santai-santai je Kak. Hello Amy, hello. Terima kasih. Saya dah malas dah. Chill je Iman. Betul-betul, saya tak sembang kari. Bukan saya merajuk, saya dah malas lah. Tapi saya ingat nama tu. Nama yang buat saya yang tadi tu saya ingat. Amy Jerung, terima kasih kat Amy Jerung. Kami pun santai je ni. Yes. Kau saya ajak fikir remake pula. Tapi relax, diorang berniaga memang on top. Percaya rezeki kita memang ada untuk diorang. Dia macam tak ada perasaan je, duk merenung bulan je tu. Dia memang macam tu kak. 54 minit. 54 Liga B1. Saya nombor 60 Liga B1. Ui, nak kejar apa? B1 155k. Mak macam mana ni geng? Tak payah lantar. Tak apa. Biar dia orang menjerung. Saya memang tak menjerung lagi. Bila aku sudah tiada. Saya live sampai pukul 12 je kak. 12.30. Santai kawan, santai. Lepas ni mungkin saya akan live waktu saya off je. Dalam 4 hari tu memang saya tak live. Saya akan live tapi waktu saya free je lah. Dah tak boleh lah. No, pukul 12 lah. 12 lah dah berpoint. Alamak, kira saya dah terlive awal lah ni. Biar je lah kak. Saya pun dah macam malas. Kak Ida, kalau double point pun kita susah kak nak kejar. Nak kejar tu susah. Awak salah timing. Kat Kuantan apa tempat best untuk kat Kuantan apa tempat best untuk explore? Okey, mantap. Saya suka soalan macam ni. Okey, Kak Siti Nur, akak suka macam mana? Suka Hello, saya balik. Hai, tasvir सामने गिरना aku pada. Semalam kita baru live sekali. Kau ingat tak? तस्वीर सामने गिरना semalam. Aku semalam baru live dengan dia. Mantap. Kau main lagi you. Ish. Kau tengok gigi dia. Dia kalau isap rokok. Semalam dia tak pakai spek. Hari ni dia pakai spek. Tialah. Dia kalau isap rokok ni mantap. Aku nak cerita apa tadi aku dah lupa. Aduh. Dia kalau isap rokok ni silang mata tu. Aku dah. Kuantan. Kak sabar je kak. Aku tak boleh fokus kak. Kau kentutkan dia main. Dah saya dah kentut dah. Alamak terfokus kat gigi. Sial.
Sabar kak, kau janganlah kentut man. Kau kentut lelaki, aku kentut berlawan kentut kau orang. Oh ya. Aku tak boleh fokus kak. Saya tak boleh fokus. Tutup gigi dia. Tu kalau isap rokok tu tak payah ni. Tak payah. Cuma selit je. Selit kat gigi. Yalah. Oh. Dia yang patut kena pakai bulat. Cik. Kuat jodoh Siti tu. Awak yang patut pakai bulan berdekah malam ni. Ni macam lah baru happy. Walau kita teluk tak sedap pun temandang. Kuacok. Tak baik tau. Tak masalahnya tu. Kau suka yang gelak kau orang tak? Kau jangan hilang pula Willy ni. Boleh hilang pula. Aduh. Alah, sakit otak aku. Aku kantuk dah ni. Nak menahan sampai pukul 12 tak ada. Sorry man, baru masuk. Tak apa kat Shushu, tak apa. Function juga filter bulan kau ni boleh cover muka gelak. Apa kau tu? Tak, saya tak tahan lah. Sekejap nak masuk sebelah, nak tap-tap. Masuk je lah kak. Terima kasih kat NHMN. Terima kasih kat Missy. Terima kasih. Dia suruh masuk live dia tu. Sabarnya kat Siti Nur. Saya tadi nak teringat akak punya cerita tadi. Lupa. Akak tanya soalan tadi. Dia suruh come. Dia suruh masuk live dia. Saya tahu sangat. Come. Jangan kak Satgi dia follow kau. Biar je lah. Biar dia follow kat Syeda tu. Saya memang tak layan lah dia orang ni. Dia suruh follow memang tak. Dia suruh kita balik Kemai tu. Saya dulu ada lah spek mata tu. Saya beli dekat Teluk Cepedak lu RM10. Mesti dia lah hati dia. Smart juga aku. Cik sebenarnya dia annoyment. Kenapa macam marah tu dia tu? Tak tahu lah. Tu lah risau pula jadi rebutan Pakistan. Tak apalah kak. Pakistan power. Satu. Malaysia satu. Dia cakap Pakistan boleh tu man. Oh je ke? Kau kan suka man. Mana dia? Tak ada je kak. Saya layan lah. Dia tengah baca mantra tu. Mantra kepala dia. Sekali dia faham apa yang macam cakap. Mampu. Plot twist dia tahu kita cakap kutuk dia kan. Jam. Ore. Pakistan kan taste Aiman. Dia cium sikit. Dia tak ada view pun man. Jangan. Nanti ada yang perangai cikai macam tadi. Kak Siti Nur Atira. Nanti ada perangai macam tadi. Saya live tadi ada perangai macam tu. Di hujung-hujung kak. Di hujung-hujung. Saya ingat nama orang tu. Saya ingat. Mungkin dia rasa dia bangga lah. Dia sorak siapa-siapa yang singgah kat dia tu. Oh ya ke? Okay bye-bye. Dia kata bye-bye. Kan betul yang cakap. Hooray. MVP siapa dapat? Uish. Kak Ain Syamsul dapat MVP. Nampak? Dia sendiri yang tolak saya guys. Satgi tengok siapa yang dia follow. Iya. Saya tak tahu nak buat apa ni. Okey, soalan tadi apa Kak Siti Nur kata? Dia nak datang Kuantan. Apa yang patut dia explore? Akak kalau Kuantan, kalau masa akak duduk mana, akak suka macam mana? Akak suka outdoor ke indoor? Akak suka macam mana? Pergi pantai ke? Suka mall ke? Mall bagi saya biasa je kak. Kuala Lumpur tu mall tu bagi saya biasa. Saya suka tempat yang apa benda ni? Tempat yang santai-santai. Pergi pantai, lepak-lepak ngopi. Okey, mantap. Kalau pantai kan,
Saya cerita kat akak kalau akak nak kita kat gambar pantai lawa-lawa, pagi-pagi matahari naik, akak pergi pantai Sepat. Pantai Sepat. Ujung sekali akak nak pergi. Akak tulis je pantai Sepat, tapi akak cakap pantai tu Cempedak tu macam best. Dia memang best kak, tapi dia lebih kepada ni, ada tempat-tempat jual-jual tu. Saya tak suka. Tapi kalau macam nak privacy, akak pergi pantai Sepat. Kuantan ada tempat yang sesuai untuk camping tak? Ada. Ada Umi. Ada kat Umi. Ada. Akak pergilah dekat belah-belah Cerating, belah-belah Berserah tu kan. Dia ada macam ada tempat camping. Rumah-rumah tu betul-betul depan tu menghadap ke ni. Menghadap pantai. Pantai Berserah. Pun ada juga. Lepas tu, kalau akak nak cari sarapan pagi, dekat je dengan tu. Kuih-kuih ni semua ada sedap. Dia Berserah ni mostly dia banyak belah-belah Terengganu lah. Dia tak sampai Terengganu pun. Tapi Berserah ni dia banyak orang-orang Terengganu. Kalau akak dengar dia cakap tu ada kangkang sikit, NG sikit. Dia orang Kuantan. Tapi Berserah ni dia mengalir ke nak ke Terengganu lah. Cerita Cun, next time boleh pergi Kuantan, betul tak? Kalau macam akak nak betul-betul jimat, akak pergi Berserah. Situ harga-harga makanan semua jimat-jimat. Kuantan ni area Suria Beach tu memang dah sunyi ke man? Sebab last pergi sana dah tak ada aktiviti lepas penyu. Suria saya kurang lah kat belah-belah situ. Saya kurang kat Siti Nur. Saya memang kalau belah-belah, kalau macam Kuantan ni saya suka belah-belah Sepat tu kak. Belah-belah Sepat tu. Suria tu belah-belah Berserah tau. Nak cari tempat yang banyak food hunting. Kalau food hunting akak cari dekat Kuantan lah. Cari dekat bandar Kuantan lah. Mana ni? Alamak, Willy follow saya lah. Saya dah cakap dah Mizi. Awak tak percaya. Saya rasa saya last sampai pukul 12 juga. Mana saya punya moderator ni? Menjerung kot. Weh nak? Menjerung, kalau saya dapat tahu, saya menjerung balik. Saya jadi saya yang 360. Tidur kot. Tak tahulah. Dah saya tidur kot tu. Betul lah tu. Jangan baby semua. Bulan. Uish. Memang hare. Kalau perempuan kau main laju lagi kau nak fikir kan. Handsome bro. Makan dulu bro. Makan. Ui sedap makan. Ui hujan pula. Ya. Buat kita tak nampak. Makan dulu. Kemai. Makan. Tak bulan gitu. Nak lupa fikir. Alamak mana boleh. Tak ada orang. Tak apa. Saya pun tak ada orang agak ni.
Santai-santai. Tak bulan ke tu? Ya, bulan. Saya tak tunjuk muka. Bumi Putra. Daripada mana ni bang? Daripada Anyai. Anyai. Nak Oh, balik tahu agak. Pining ni. Oh, pining ni, Mat. Duduk di guru. Ayo agak apa? Saya Banyak. Cuma Oh, kuat lah. makan apa tu bang? Makan apa tu bang? Apa dah? Nasi. Makan apa? Nasi komok. Nasi kumuk. Nasi komok. Kumuk, oi, nasi kumuk makin sedap. Jangan pelik sangat bunyi tu. Tapi saya tak apa, saya belajar. Ni saya orang Pantai Timur. Belajar bukan belajar. Oh, Belajar, kan? belajar. Cakap belajar. Oh. Tak apa. Saya okey. Jangan pelik nama Q dah. Kenapa pelik tambah Q? Kenapa geng? Pelik tambah Q apa? Pelik nama Q. Pelik tak? Kenapa? Kenapa geng? Aku Faham. macam Pelik. Alah. pelik Orang bagi makan dia. Faham. Saya orang Pahang, orang Kuantan. Saya orang Kuantan. Tapi kerja dekat Johor. Ulang alik. Tak. Kalau saya ulang alik, petak apa bentuk saya. Yang Kebah berjurung kan. Oh, pelik jadi. Oi, kamu suka carut tu. Ya Allah, saya tak mencarut. Ya Allah. Kalau Penang dia bakso leng tu. Pining bahasa lain. Apa lagi? Kalau saya ada tahu. Perkataan tu dia maksud leng. Dia perkataan tu betul tapi maksud lain. Pelik. Dia kalau bunyi salah je dia leng ke bunyi dia. Jam. Jam. Oh, ni nak balik Penang ni. Ya. Tersadar tak? Saya kalau sebut Penang orang kata sedap nasi kandak. Tapi saya tak pernah sampai pergi Penang. Tapi saya pergi KL. Saya makan nasi kandang ni sadam. Hui, memang sur lah. Orang kata suntik. Suntik. Suntik dulu. Suntik. Weh, sweetnya boleh suak-suak. Saya tak boleh nak suak dah ni. Aduh. Tak, macam mana hidup ini nak suak. Abang, ni kahwin dah bang? Kahwin dah. Alhamdulillah. Ni kahwin, ni tahun bila kahwin? Baru ni. Baru lagi. Saya doakan saya abang. Saya 2 tahun lagi saya nak kahwin. Tapi cukup umur saya 30 lah baru saya kahwin ni. Ya. InsyaAllah duk kerja. Johor. Saya kerja Johor. Nak kahwin. Kumpul duit tak cukup. Dia dia. Tak cukup. Tak cukup pula dah. Cukup. Cakap cukup ya. Cukup. Okay, cukup. Tak payah tambah Q. Cukup ya. Sebab saya ingat semua tambah Q. Tak. Bunyi leng dia tu. Semua tambah Q lucah bunyi. Hanya tadi pelik tambah Q ni. Okay. Cukup tu lain dah maksudnya. Ui, lain eh? Lain lah. Uish, pula pelik. Tapi saya kena belajar juga ni. Lejak. Lok-lak Iman ni. Saya bukan lok-lak. Saya cuma belajar cara ni orang utara cakap. Dia tengah belajar tu. Yang model. Masih belajar. Masih belajar. Saya pun saya minat tengok orang utara kalau cakap. Best cakap. Sampai kadang-kadang saya duduk Johor pun saya tercakap dengan orang utara sebab kawan-kawan saya ramai orang utara. Ya. Kawan-kawan saya pun ramai orang utara. Saya pun borak dengan dia orang. Jam sama. Kawan dengan lepas lama-lama boleh. Cakap bukan borok. Borak sebab saya kan orang Pantai Timur. Jadi bila saya campur dengan dia orang, Tepuk habis dia lah. macam dia macam rojak ah, dia macam ni rojak Pak Ali. Pak Bu. Pak Abu. Nak kena dah budak Iman ni. Jangan marah saya belajar ni. Terima kasih Kak Siti Nok. Wish banyak. Terima kasih. Aduh, terima kasih Kak Siti Nok. Sitiak. Terima kasih. Ui. Kosong
Ui, tak ada orang ni. Post, tak apa. Kita pun steady je. Saya pun view saya 30 orang. Biasa view saya 200-300 Tapi dapat suak lagi. Untunglah saya tak. Siapalah saya ni nak suak kat orang. Betul loh. Allah. Aduh, tak apalah. InsyaAllah nanti saya bersuak kat awet saya pula. InsyaAllah. Tunjuk cari orang Johor. Saya cik orang KL pula. Oi. Tak boleh Tak Johor. Kalau saya kerja kat Johor, cik bini Johor susah. Sebab saya kerja, saya kadang-kadang mobility saya kena tukar. Susah. Kerja cukup 4 tahun, 5 tahun kena tukar nanti. Susah. Tapi tak apalah, orang kata kerja mana-mana pun steady lah. Boleh rematch sekali lah bang? Boleh sekali lah. Boleh. Pandai dah cakap utara sikit-sikit. Terima kasih Kak Syahidah. Kak Syahidah ni pun, akak saya ni pun dia orang utara juga. Mana? Kat mana? Kak Syahidah orang utara mana kan? Kedah. Sejuk orang. Buat tu. Tadi tu. Dia kalau gitu macam tak ada orang. Tak ada orang memang dia sejuk. Oh. Sini. Tolong sini. Kali tiga cepat kakak. Kali tiga Perak Utara Perak Utara. Siti Nok cepat. Terima kasih Siti Nok. Ya Allah Kak Siti, terima kasih. Semoga akak semua dimudahkan rezeki, dipanjang umur semua. Kak Shushu, terima kasih Kak Shushu. Kak Siti, terima kasih. Semoga akak semua memang steady. Steady, terima kasih Kak. Wow, mantap. Tupak memang. Alhamdulillah rezeki. Boleh beli lemang. Boleh beli lemang. Awak makan apa? Nasi komok Aduh sedap tengok. Kita makan ni. Memang sedap. Malam pula tak nampak. Tak apa. Saya nampak. Kemai lagi makan dah makan dalam kereta saya pun. Bungkui. Kami bungkui. Bungkui macam bungkus lah Bungkui. Tapa orang kata tapa. Tapau. Mantap. Honeymoon lah tu. Tak biasa. Dia dah kahwin tak apa. Kita ni saya single available gini. Apa tamu ni kau? Carilah. Terliuk kan man? Terliuk lah sikit. Saya bukan terliuk makanan tu. Saya tengok dia suap tu. Saya macam jealous sikit lah kak. Apa bukan tu? Ui, siapa? Saya kita pun kalau boleh nak juga sweet-sweet. Tapi tak payah. Tak ada ni. Terima kasih Kak Yuju. Terima kasih. Nantilah kalau saya dapat cuti nanti memang saya semua. Jealous dia tu. Saya bukan jealous apa ni. Macam abang ni tak apalah dia handsome. Saya ni tak handsome. Saya kiang. Boleh lah. Ajak laman awet makan suap-suap. Nanti Nanti kalau ada masa rezeki saya bawa lah awet saya pula. Baru puji set ni jadi balik pula dah. Cuti nanti pergi dating suap-suap mereh boh. Cincin. Nanti pergi. Aduh. Stadium kan. Buat Akak lawan tu. Abang dekat Piniak kerja apa? Dia kat Piniak aja kilang. Kilang dekat Piniak yang saya tahu ada kilang yang mahal-mahal gaji dia. Mahal kilang terjabil bawah mahal. Okey lah, jadi orang kata kerja halal. Pergi dating Saddam suap-suap mana? Nanti saya pergi Saddam nanti, saya bawa awet saya pergi Saddam, saya makan nasi kedak, campur memang saya suap. Tengok. Saya suap banyak kali, saya buat V, saya buat live, saya buat suap-suap. Dah bulan-bulan lah. Eloklah adik tu nyembang sama. Adik ni steady je. Jangan, saya bukan tua mana, abang ni macam lagi tua pada saya ni. Orang utara ramah. Betul. Saya boleh cakap sebab kawan saya ramai utara, saya tengok memang semua syampoi lah. Simpoi. Buat live makan suap-suap nanti dah kak. Sekarang ni tak boleh nak suap sendiri. Tolong ada skrin. Okey kak, tek sekat skrin, tek. Sebelah ni dia. Wow. Kuat, Alhamdulillah. Kita sama-sama kak. Kau dah apa jadi bulan? Saya merajuk lah. Kalau tak saya tunjuk muka nanti ramai nak try saya.
Ramai pula minta suap lah. Oh. Gapai minta suap. Aku yang kena balik ni geng. Tadi aku nak aku yang kena balik. Saya risau orang ramai minta suap. Jadi tak apalah. Saya tunjuk berbulan lah. Bulan kalau orang tak minta lah. Kalau minta bulan orang tahu dah muka dia ni muka pecah. Tak apa. Mana ada. Ramai minta suap. Tu saya macam saya, Instagram ni. saya ni tapi man okey dah kan. Saya okey je ke. Tak merajuk lah Kalau adik saya tak apa. Adik saya handsome. Saya ni muka cerini je. Nak maju pun tu lah no. Betul. Betul bang. Saya lagi 2 tahun cukup lah. Umur saya masuk 30-an. Oh, tu lah no. Cuba teka kami berapa. Kalau saya tengok muka abang ni 27. Allah. Oh, tuanya. Tuanya ya Allah. Oh muda lagi lah. Muda lagi. Baru Dia masuk mana? 21. Ha? 05. Ha? 05? Ya Allah. Ada lah. Syria lah kau. Lebih je. Serius dia tengah serius. Syria. Biar benar. Ni akak ni pun kata biar benar. Tak ada lah. 25. 25. Tak apa. Saya kenapa muka semua muda-muda tapi muka mecik? Saya muka Amai kata. Saya muka. Kalau abang tengok muka saya, abang tak percaya saya ni 28. Saya ni kalau tengok muka macam 18. Abang tengok saya tua sangat lah. Orang kata saya 30 kan. Saya tengok awak macam 27. Laki Sebab muka awak macam mecik, macam matang. benci. Masuk bakoi dah man. Saya tak masuk bakoi. Abang tanya saya punya ni kawan-kawan saya ni. Dia tengok muka saya ni. Muka saya macam muka orang 18. No. Cuba try buka Ustaz. Mesti muka jambu. Ya. Tak apalah. Nanti kalau abang dah nanti abang tengok muka saya. Awet muda. Saya keturunan awet muda. Mudah. Jangan. Kita mau pula ni lelaki. Oh. Wow. Nice. Tengok DP pun lah. Kalau abang tak percaya, abang tengok TikTok nama budak nama Ikmal Noor. Oh, kembang lah. Ikmal Noor. Ada budak tu muka dia dia influencer kat TikTok. Tak tahu. Influencer dia. Ikmal Noor nama dia. Oh, nak akan-akan lah. Dia tu umur dia 24. Umur dia ada 24. Abang 25. Oh. Abang nak 30. Saya nak masuk 30. Tapi muka saya macam 18. Ikmal tu adik saya. Tapi dia tu Pandemik ni lah. apa tu? Abang dia nak 3 series. Kemain. Pandemik ni lah. Korek. Main ni Porek. Astaghfirullahaladzim. Bukan korek. Bukan korek, forek. Porek. Korea. Maintain. Tergeliat saya memang semua steady dengan akak-akak ni. Abang-abang ni pun steady lah. Kita kalau orang steady sama kita steady sama dia. Aduh, pelik lah ni. Tak apa. Tak apalah. Abang ni nak boleh pining guys. Terima kasih Kak Yuyun. Terima kasih. Sabar lagi kali tiga ni ready akak semua. Eman ni kan dia boleh cakap utara tu elok dok tambah Q juga. Kali tiga sabar. Masa Sabar kali tiga. Q. Oh, betul. Sabar. Mau dah hantam Q kok. Saya tak tahu. Saya dengar kawan-kawan saya utara semua macam ada Q di belakang. Salah dengar tu. Kalau ingat tu. Salah Tapi- tu. 3-4 bulan dengar dah utara Iman kali ni telinga kak. Alamak. Kak jangan macam tu kak. Awal-awal memang ada tergeliat sikit dah. Awal. Tapi Awak. kalau dalam karangan dia ada Q juga kau semua tulis karangan. Mana ada. Saya kadang-kadang tanya. Kalau dia tulis sayang Nak ni.
Kali tiga. Mantap. Dah kau ni Nanti betul. Terima kasih. Mana lolak ke dah. Aduh, lolak tu macam mana? Saya pernah dengar kawan saya, dia kawan saya budak Bukit Mentajam. Dia cakap lolak. Saya pun tak faham lolak tu apa. Ya, tu macam keloloh lah. Lolok lah. Kalau lolok tahu lolok. Kelolo? Lolok tak tahu. Loloh tak tahu. Saya tak semenggah tak. Macam tak semenggah. Oh, tak semenggah. Lolak. Oh, hang di lolak. Yang ni lolak lah. Tengok tu. Okey, mantap. Saya dapat belajar sikit-sikit. Terima kasih Wan. Terima kasih Kak Siti Noor. Terima kasih. Tinok Ui, tu. semua kali 3 ni. Kak Yoyo, terima kasih. Terima kasih akak-akak semua ni. Akak-akak murah rezeki akak Semoga akak semua cantik-cantik ya. 700. 7 dengan 6. Ui, segi Tak nampak 800. nak kami tu. Oh, tak apa. Sikit-sikit. Ujung tak apa. Akak-akak ni semua terima kasih Kak Nation. Terima kasih. Kalau abang nak macam ikut hang lah Iman, saya bahagia. Terima kasih akak-akak. Ni abang-abang ni kat mana ni? Gelak-gelak ni. Tapi buka lampu tak apa lah. Guru ni. RNR Guru. Oh, Arina. Dia duduk dekat depan Arina ni. Kak Yuyu. Yuyu ke Yoyok ni? Yoyok. 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 Kak Yoyok. Terima kasih Kak Yoyok. Terima kasih Kak Terima kasih orang Pening Sport Rim. Orang Pening memang Sport Rim. Dia bukan orang Pening je. Orang utara pun saya perasan. Saya pikir semua dia orang semua steady lah. Pikang tu lah. Saya pun. Saya pikang dia bah. Saya orang Kedah. Awak orang Kedah. Orang Pening. Wih, memang mantap. Mantap. Utara forever. Utara forever. Dia orang nama ni. Elok kita nama kita sama ni Wan ni. Wah, itulah pasal. Itu bersiap. Wan Nurizati. Haha, aku ajar dia rehat kejap lah tu. Dia biar rehat kak. Orang kata biar penat-penat drive tu biar rehat dulu. Dapat sesuak sana, sesuak sini. Kemai. Hujung-hujung. Layu bunyi tu. Lain bunyi. Suak sana, suak sini. Saya pun ni jealous kadang. Tapi kita suka tengok orang ni bidara ni. Rasa sweet. Lama-lama cakap tak telinga dengar dia kata. Lama-lama cayak tak telinga dengar dia. Kita famous kat Pakistan ni. Siapa cakap? Medina. Weh, akak sana tu boleh tahan kak bagi tahu dia je lah kak. Oh, orang utara kak. Ya. Kak Miss dia abang ni dia orang utara. Tu saya bawa Mana utara. jaya kapek ke Man? Dia je kapek ke kata Ya. famous. Astaghfirullahaladzim, tak kira saya nak jual kapiak. Kapek. Tak boleh. Tak boleh. Bela dia ni. Tak boleh kak nak jual kapiak ni. Kapiak pula dah. Itulah jadi bulan lagi dah kata hang macam Pakistan. Ish. Abang pernah tengok ni Zain Malik. Dia emang kacau dia. Malaysia kami tengok ni. Gambar anda handsome. Dululah kak. Tapi handsome pun kadang-kadang dulu saya handsome bang. Puan nak minta kena Tapi- tak? Boleh lah. Tapi kena handsome tapi macam abang lagi handsome lah. Macam saya ni dulu handsome. Dia Oh kena bercinta tinggi. bulu. Pecinta bulu. Oi, pelik lah ni. Pecinta bulu ni. Bukan. Oh ajak lah siapa yang kat sana tu. Korang semua balik sini. Korang macam-macam kacau korang ni. Korang ni nak pergi drive je lagi. Kode gosip dengan kita ni. Dia kata Hei, dia macam gosip. Siapa cakap pecinta bulu tu hari? Kak Medina ni lah. Kak Medina okey, siap Kak Medina balik ni siap ah. Piak dia. Janganlah saya bukan pecinta bulu, saya pun pecinta wanita. Tapi itulah dululah kan. Saya pernah kena tinggal bang. Ya, itu besar Oh. aku. Normal kehidupan. Saya pernah kena betul. Saya pernah kena tinggal. Saya bukan nak sembang karya abang. Saya memang sembang betul. Keriak Allah. Karya yang makan. Aku takut pula ni Hari je. kari. Okey. Sembang kari. Dia Dulu saya ni masa saya belajar dulu dekat Politeknik, dulu saya tak ada apa-apa. Lepas tu saya couple dengan Piak orang. saya bercinta dengan Marka ni. Marka ni negeri lain lah, bukan negeri utara. Saya try lah dia. Tahan, tahu-tahu dia ada orang lain bang. Yo. Dia masa tu zaman Y suku first model bang. Nek suku takkan ada tinggal. Masa saya pula tak ada apa-apa. Kereta tak ada.
Mesti rim tu standard kan kereta dah tinggal tu. Weh. Okay, saya tak tahu dia aspek ke apa. Tayar tu mesti besar gitu dia kereta tinggal tu. Oh, masa tu zaman Suku first model bang. Dia tinggalkan Yalah, saya cakap. tayar tu mesti besar bah kan. Weh, besar bah punya. Tapi kalau sekali dia celok. Oh, kau main sembat. Takkan dia tinggal lagi. Ada orang suku tu. Oh, lepas tu bang, saya pun tekad bang. Saya kejar, keras kejar sampai saya sekarang ni ya bang. Saya kejar. Apa yang keras lainnya? Bukan, kejar keras lain pun ada masa juga. Aduh, cakap. Masa lain. Tapi saya kejar. Alhamdulillah saya buat angkat Y sekarang? Y16. Oh, lagi kemas. Oh, Lagi tinggi. memang kemas. Buat kemas tapi sekarang ni awet try saya pula. Yo. Oh, kemas. Dia macam ni aja main sikit lah. Beratok Ah, lah, main betul sikit. balik lah. Weh, Dia sama boleh balik tapi dekat jari je lah sama Ada orang kalau kata. kata. tak sakit pinggang ke sembang tengok pun kat belakang? Dia orang dah biasa dah. Dia orang anak muda. Kalau kita ni dah pusing-pusing terpelek kita punya pinggang. Kami muda Dia lagi. muda lagi. Ni. Dia muda lagi masih bertenaga lagi. Tenegak aje. Kita ni tak bertenaga. Oh. Macam itulah kisah hidup saya ni. Lepas tu alhamdulillah lah saya pun kerja pun alhamdulillah ni kerja kedai makan je. Ada orang juga terima saya. Tapi dia jauh. Dia jauh lah. Dia jauh bang. Dia jauh. Dia duduk KL sana. Suap pula dia. Dia suap hari ni. Tak boleh suak. Tak boleh suak hari-hari. Saya tengok pada jauh. Tengok. Kita boleh Tunggu kerja lah. kan. Suap duit lah. Kita orang tunggulah nanti kalau bulan 4 ni saya dapat cuti. Saya pergi KL. Pergi makan kat Sadam. Nanti buat live nanti tunjuk tu besar suap lah. Nanti abang jangan lupa abang tengok saya punya live. Saya nak suak sampai memang sampai semua orang Jangan buat flip memang bulan cayak apa. lah. Memang saya suak. Tak ada aku. Saya suap. Saya pun ada rasa keinginan juga bang macam nak suak situ. Nampak sweet-sweet sikit lah. Asyik Allah. InsyaAllah. Abang nak gerak pukul apa ni bang? Dekat Rena tu lama-lama nanti nak main polis pula main kan. Dia ingat siapa ni. Kami nak gerak dah ni. Nak gerak dah Gerak slow-slow bang. Semoga selamat sampai bang. Semoga selamat sampai. Nak end lah ni. Nak end lah. Nak end lah. Saya pun lagi berapa 27 saat lagi. Kita habis menang. Kita menang lagi ni. Kita end abang Betul lah. Last game lah ni. So, dia Last game. Game lah ni. Sasah abang. Dah kali saya abang pupis saya ni. Itulah pasal. Saya minat pula bila borak dengan orang macam abang stadium tadi. Kemain. Tadi dia ada 4 winners ni. Tengok 7 ni. Oh ni. 7 tu saya pun lawan dengan orang biasa-biasa je bang. Oh. Campur hari. Macam tu lah buat saya saja. Buat sedap-sedap malam-malam ni. Besok pun nak kerja lah. Polis tu dia. Polis tu dia. Oh. Betul dia lah polis. Kami duduk sedap makan lah. Dia masuk lah. Habis. MVP kat you. Terima kasih. Okey kak. Bang semua. Selamat-selamat pergi gerak tu. Kami nak gerak ni abang. Saya pun kena gerak bang Okay. Terima kasihlah bila Aiman kacak kami. Comel je. Campur bintu. Semua ni perempuan-perempuan Semua tau. perempuan ni. Ya, saya semua Minat perempuan. ramai ni. Minat ramai. Iman je jual mahal. Tak bang. Gini bang. Diorang ni semua peminat adik saya. Oh, ya. Saya ni abang kepada influencer tu. Jadi saya ni macam tumpang sekaki lah. Tumpang rezeki adik saya. Awak Tu tu nama apa? Kata Ikmal Nok tadi tu. Mana Ustaz nak tengok? kemana Akak IKH. dia lu tengok gemar. Lagi Dia tengok make up dia. Ikmal Nok. Kemana tu? Putih tu. Yang putih-putih ah. Kau. Tu dia tengah live tu. Biar dia. Biasanya live saya ribu-ribu kak. Tapi Lelen ni dia orang semua support adik saya tu. Dia masuk live sana. Oh ni Abang dia kelab. Kau ajar Siti Haliza. Abang dia kelabu sikit. Ciut tu. Ni. Tu adik saya tu. Dua-dua tu adik saya tu. Oh, duduk ni. Dua-dua adik saya. Saya ni muka handsome sikit. bukan siap sikit lah. Sikit lah. Jadi akak-akak ni sebenarnya daripada fans adik saya. Dia ni macam nak support lah kan. Saya layan lah akak-akak Dia ni. impak. Dia cek gambar raya dia ada lah Aiman. Abang ye tak nak pakai tak.
Abang dia tak nak pakai Demica. Abang tak pakai Demica ke? Saya tak pakai Demica. Saya kerja pandai-pandai kak. Kerja ronda sana ronda sini pandai-pandai. Pakai Demica tak jadi apa kak. Sunscreen je lah. Mana gambar? Gambar abang Aiman ni? Saya tak masuk dalam gambar-gambar dia. Saya macam private. Private. Sikit alah. Saya macam Abang sulung lah. saya sulung. Oh, sulung lah. Ikemai nombor 2. Yang bongsu tu Ilham nombor 3. Tengok gambar family raya. Oh, Habibillah. Habibillah. Itu family, itu kawan-kawan dia orang tu. Saya tak kena mena ni. Lagu dia dah keluar dah tu. Kalau live tadi tu Ikmal dengan Hazran tengah jual perfume. Nanti tengok. Yeah, adik saya tu tengah jual perfume. Yang mana satu? Ni Hazran. Harzan tu dia punya gateway dia, markah dia. Oh, dia. Markah dia. Tu markah adik saya tu. Bakal adik ipar saya tu. Oi. Abang Tu bakal adik. ada lagi. Tu bakal Adik dah ada. itu bakal adik ipar saya. Kau ipak dia mana? Kakak ipar dia nanti kalau saya tunjuk nanti semua orang nak try. Saya risau. Takut abang pun try dia. Risau saya takut. Banyak. Sampai dekat tak sampai lagi. Nak bagi dua guru ni. Sesat sampai dengan cakap main dia Allah. Apa? Apa dengan dia tu? Hujan. Abang tu trader 69 simpan. Oh ya ke? Makai main segok. Tu lah. Ada kau makan aman kat sini. Markah saya markah. Tu lah. Ni macam akak-akak ni bagi semacam akak-akak saya lah bang. Saya macam anggap dia orang ni macam kakak saya. Kau mesti jadi CCTV kan. Macam markah saya, dia muka dia macam tahu abang kenal Davina Karamoy? Oh, Daniel Karamo. Tu muka dia wek saya muka dia macam Davina Karamoy. Wish. Muka wek saya Davina Karamoy. Kemai lagi. Markah ni masih. Muka saya kalau pilih-pilih bukan yang macam biasa-biasa, dia muka macam Karamoy muka. Tu lah. Makai dia segok tu lah. Semua kan mereka kata segok, mesti segok kan. Yes, mantap. Kami ni kakak Aiman je. Ya, dia kakak-kakak saya je ni. Davina dia bagi. Tapi memang segok lah markah dia. Hey, yang komen tu boy yang markah dia tu. Tu lah. Mana ada, tak ada. Saya punya markah saya, dia tak tengok ni. Dia tengah tidur saya so. Tidur lah pula. Tengah tidur. Aiman Saya je lah melayan abang dengan kakak ni. gembu-gembu. Maka dia mampu. Markah dia CCTV pula. Kat mana tu? Mana ada. Cari tak? Kalau Aman ni apa ni? Tak tolong. Tidur ke merajuk? Mana ada markah saya tak merajuk saya ni bukan siapa. Saya borak pun dengan abang ni. Abang ni pun dengan kakak ni. Tak ada saya ni. Saya bukan try test market. Tak markah dia. Oi. markah dia demam. Demam sianyo. Saya bukan jenis test market bang. Okay, akak-akak. Tapi dia ingat saya test market. Saya biasa je gini lah. Adik saya masih live lagi. Aduh, lama pula dia tu live tu. Boleh bang, lain nak kan. Okey bang. Semoga selamat sampai ke destinasi. Destinasi. Okay. Assalamualaikum. Semoga ada rezeki jumpa lagi bang. Okey. Live lagi rasanya. Itulah pasal. Kemai lagi orang utara macam mana. Lepas tu saya suka lagi live dengan orang utara. Dia punya shampoy bukan saya select. Abang tahu. Dia walaupun saya ni saja je tunjuk bulan kan, dia tetap layan saya dengan baik. Ya, nampak. Macam itulah kita mahukan. Kalau setengah orang tengok muka, tak ada muka, dia tak nak dah layan dengan saya. Shampoy shampoy habis. Nampak? Orang utara steady shampoy punya. Betul. Dah lah sigak ramah comel tu orang utara. Dia nak claim pula dia. Orang utara ramah betul-betul. Saya tidak dinafikan. Orang utara memang ramah.
Ada muka ke, tak ada muka ke, dia layan kita sama rata. Nampak? Memang sempoi. Kalau setengah orang nak tengok muka dulu baru fikir. Tak ada gitu kan. Semoga abang tadi selamat sampai bang. Jangan rushing-rushing bawa balik kereta pula kereta Honda. Saya pun pakai Persona. Tak ada level dengan abang, tapi abang tu steady nampak. Walaupun dia pakai H guys dia tak ada layan kita sama baik-baik sama rata. Persona. Saya pakai Persona je bang. Kalau saya ni baru kahwin pula syok no. Weh, kemai lagi. Ciut lah. Kemai lagi. Fikir. Apa ni fikir? Saya rasa macam saya dah ngantuk dah kak. Nak kali 2 macam mana ni kak. Saya pun rasa macam dah ngantuk dah ni. Baru kahwin pula syok no. Aduh. Akak rasa saya patut live pukul apa lagi ni? Lepas pukul 12 ke? Pukul 1 ke? Tapi rasa waktu tu semua dah nak tidur. Takkan saya nak live waktu macam tu. Kak Medina dah masuk sana. Dah buat kecoh kat dia. Kak Medina masuk sini pula. Tak apa lamai kalau ngantuk tidur je. Patut tadi tidur dulu. Live waktu ramai orang. Saya nak waktu live ramai macam mana. Cik Amor cantik. Nak live waktu ramai orang macam mana. Macam ni lah kak. Saya nak live. Besok saya pula kerja petang. Saya live pukul 4.12. Besok saya kerja 4.12. Dah sasar dah orang akan potong queue-nya. Tapi tak ada rezeki saya, tak apa. Lepas habis jual-jual Ikmal kata nak buat live lagi sekali. Ya, dia dah cakap dengan saya dah. Dia dah nak kejar point. Kan dah 31. Walaupun dia dah 2 juta, dia nak kejar point tu. Kejar point. Manalah. Esok je lah main tengah hari orang lunch. Tak apalah kak. Saya kalau dah tengah hari saya malas. Kak Bella boleh habiskan bubu. Tak tahu lah kak. Orang kata ligan bukan kejap. Ligan. Kena ligan anjing. Ligan. Sebab Ikmal nanti dia nak balik tu nak live. Saya memang tak lah nak live. Ni pun payah nak angkat PE saya ni pun satu hal lah. Sama ada dia buat apa ni. Boleh habiskan bubur. Orang kata ligan bukan kejap. Ya, saya tahu ligan tu. Tapi saya jarang sebut ligan. Ikmal tu kalau live bukan betul 10 minit mesti terlajak. Dia live tu biasa lama. Saya tahu dia nak kerja atas tu. Dia dah cakap dengan saya tadi. Saya malas nak ni. Akak-akak support je lah. Saya malas lah. Win streak saya pun dah hancur lah. Debu lah. Malas nak layan. Tapi saya ingat nama yang buat saya tu. Saya ingat. Dia dah explain pasal point tu ke? Siapa? Explain pasal point. Buat apa nak explain? Siapa Ikmal ke? Masuklah sekali live dia mana? Tak nak saya. Biar je lah dia. Wednesday boleh kumpul balik. Tapi tak apa dah kak. Alamak, kenapa bulan malam ni saya malas lah kak nak tunjuk. Saya nak declare hari ni mungkin live saya yang terakhir. Lepas ni mungkin saya tak akan live lagi. Ni live terakhir saya lah. Malas nak ni. Saya nak fokus. Yakin. Betul. Saya tak tipu.
Saya mungkin fokus kerja saya balik lah. Saya kena fokus saya punya kerja balik. Ya. Kenapa macam tu Man? So tak ada game Mythic dah lepas ni. Game Mythic alang habiskan bulan 3 Man. Alang habiskan bulan 3. Buat apa? Sama je kak. Besok pun saya kerja ni. Saya kerja 4.12. Habis dah sehari dah tu. Besok saya kerja pukul 4.12. Saya pula kerja tak boleh buat live. Dah sasar dah habis itu. Sebab tu saya kabur hari ni malam live saya. Saya malam nak. Aduh. Tak apa, malam ni dah lama sikit. Saya pun bosan lah ni kak. Tak apa, lama ada rezeki jumpa lagi. Okey, terima kasih Wan. Ada rezeki saya jumpa lagi. Tapi dalam grup saya ada je dalam grup tele tu. Saya borak je dalam grup tele tu. Don't worry, be happy. Cuma live dalam ni saya tak. Saya doakan yang baik-baik je. Okay, terima kasih. Semoga doa yang baik awak tu dapat berpaling ke awak balik. Beleman, semoga maju jaya. Terima kasih Kak Farahiyah. Terima kasih. Macam ni lah. Aduh, rambut saya ni. Saya dah ni dah. Semoga yang terbaik buat kamu Man. Terima kasih. Terima kasih. Mana saya punya PA ni? Daripada tadi lagi. Steady fokus dengan kehidupan pula. Misi-misi kehidupan. Iha. Saya tengah fokus misi kehidupan saya. Ini pukul 12 ni saya rasa saya ngantuk. Saya tidur awal ni. Bukan sekejap. Sambung kumpul duit kahwin lah Man. Macam tu lah saya rasa. Saya sekarang tengah ni lah. Malah lah nak ni. Nanti korang jangan nakal-nakal ya. Dia tidur tu Man. Sebab tadi ada yang cakap dia tak sihat demam. Oh ya ke? Dia tidur. Saya tahu je. Tadi dia ada je masuk. Saya suruh je tadi dia orang watching. Tapi dia tak apa. Tidurlah boy. Jangan sangkut kat depan sana pula. Tak apa lah. Benda ni duniawi je. Tak apa. Tapi tadi online je. Tadi ni saya tengok online je. Buat apa ni? Tak ada orang ni. Saya ni dah mudah. Saya ni mudah berfikiran benda lain. Sekiranya saya dapat tahu ada grup lagi sekali. Berak tu. Kau dengan Kemal sama je Kenapa tu Bella? Kalau terlelap masa join tu kot Man. Kamu ni Man, kalau aku cepuk kan, jangan cakap dah pasal tu. Mudah overthink. Saya ni insting saya kuat. Insting saya kuat. Saya malas nak ni. Tapi sekiranya saya dapat tahu 360 kembali. Sebab saya tak suka. Dah off live tidur. Okay, mantap. Saya pun dah nak lagi 2 minit. Pukul 12 ni saya end. Tak payah open. Kemal dah habis live ke? Tiba-tiba ramai. Tak tahu saya. Saya tak tahu. Sudah-sudah tu biar je lah Man. Bayar Aiman pergi tidur. Nanti saya tidur.
Dah habis jatuh sini. Alamak, janganlah jatuh sini. Jatuhlah tempat lain. Jatuhlah tempat lain. Saya memerlukan masa ni. Masa. Liga B1. Kemain gempa. Kau sembang apa man? Ramai nak tak sekejap je ni. Ini akak-akak ni. Semua dia tadi end live tadi. Ya Allah, itu aku. Ngantuk. TikTok ni yang salah. Tak ada lah. Mana ada. Jatuh sini. Jatuh sini. Seminit lagi. Seminit lagi. Macam mana ni geng? Saya call saya punya PA ni pada tadi. Haiman, apa khabar? Sihat ke? Sihat baik. Berapa kali nguak dah tu kurang oksigen tu? Terjatuh ke? Terjatuh. Terjatuh tak apa, jangan terkentut. Tak apa. Jatuh sini pula. Asal ramai jatuh sini ni? PA dah rest dah tu. Kejap. Dengar sekali lagi Saya call PA saya. Tak fikir ke? Saya dah malas nak fikir dah. Sekejap gila call kita sembang-sembang dulu. Sembang-sembang mana? Saya dah tak ni. Tumpang lalu je, tumpang lalu. Ramai jatuh sini. Alamak, masuk sini. Kenapa ramai sangat? Angel terus jatuh. Syok pula main cakap utara. Saya kalau cakap utara memang sama macam orang utara. Ketua mem dah in live je ke? Akak semua ni depan menjerung lah ni Dah pukul 12, gerak. Okey kak. Salam mandi dulu Rasul dah. Selamat. Saya pun kena gerak ni. Stiker remove. Alamak. Stiker kena remove Pak. Lepas aku jatuh. Sekarang title saya nombor. Stiker. Iha. Terima kasih. Bilahan lagi. Terima kasih. Saya gerak dulu. Tengok bola tu ya, kena biar. Mau kata